Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat daging masak kicap menggunakan daging korban. Jom kita start. Okay, first kita tumbuk 1 biji bawang merah, halia sebesar ibu jari dengan 4 ulas bawang putih. Lepas kita tumis kejap sampai dah naik wangi. And then kita tambahkan daging. Yang ni gorenglah sikit sampai dia garing-garing kat luar macam tu. And then kita tambahkan 1 sudu cili bom. Yang ni aku terletak lebih sikit. So macam tak sure nak buat daging masak merah ke daging masak kicap. Okay, lepas tu tambahkan air sebanyak mungkin. And then kicap dalam 5 sudu. Okay, yang ni penting. Yang ni kita kena rebus daging ni dalam 40 minit. I know memang lama, but it's gonna be worth it. Sebab daging tu akan jadi lembut. And then bila dah kering, tambahkan kicap lagi, garam secukupnya, cili merah, and then bawang. Last sekali daun bawang. Lepas tu gaul lah. Okay, bila kicap tu dah pekat, dah kering sikit kan, bolehlah sedia untuk dihidang. Ni kalau makan dia lembut empuk, it's like butter. It melts in your mouth. Lepas tu bolehlah makan dengan nasi putih dengan sambal berapi. Okay lah, selamat mencuba.